Bismillahirrahmanirrahim. Korban lembu daripada Hirwan Nizam bin Muhammad Tahir, Wanolida binti Wanwu, Muhammad Hanis bin Aswad, Saadah binti Basri, Tijah binti Saleh, Hud Amsyar bin Muhammad Hafizul, Ilina Arisha binti Muhammad Hafizul. Bismillah, Allahu Akbar. Allah menyebutkan bahawa daging dan darah binatang korban tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai ialah niat dan keikhlasan serta ketakwaan kita kepada menyambut dan memenuhi perintah Allah itu. Yang itu yang sebenarnya. Terima kasih kepada yang telah menyertai 2 tahun yang sudah. Tahun ini mari kita buat lagi, dan kepada yang baru mendengar sila menghubungi nombor yang disebutkan di bawah ini bagi mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.